Okey, kita nak start dengan chart formatting and design tip daripada modul 4. Okey, chart yang dah terhasil daripada modul 4 part 1 tu, kita copy saya select semua chart ni, tekan shift key dan select satu-satu dan saya akan right click copy dan saya turun ke bawah dan saya right click dan paste. Okay. So bila kita paste, kita susun balik sales. Okey. Kemudian sini adalah kita punya line chart. Okey. Yang ini adalah kita punya bar chart dan ini adalah kita punya pie chart. Okey. Saya boleh letakkan macam ni. Okey. Okey. Kita tarik balik, susun. Macam tu. Okey, so ini kita baru susun tapi kita nak buat satu chart yang mana yang ni kita boleh buat chart yang kita boleh format supaya mudah nak tengok dan fokus kepada apa yang kita nak present atau kita nak keluarkan, dan juga kita nak formatkan supaya dekat sini ada indikator tentang apa yang kita nak ceritakan ataupun storytelling tentang chart yang kita buat ni. Okey. Okey, hasil terakhir yang kita akan buat nanti adalah seperti ini. Okey. Ini macam column chart ni sales representative performance. So kita bagi tahu Smith ni dia punya sales lebih tinggi daripada yang lain-lain, dan kita nampak kat sini brown yang paling sikit, dan kemudian untuk sales trend kita nampak sales pada 2022 ni drop, dan tapi kita punya trend sales tu semakin naik terutama sekali pada tahun 2024. Okay. Dan bahagian yang ketiga, country contribution, kita nak tengok berapa banyak sales contributed by country, maksudnya sales tu banyak daripada negara mana, UK ke US. Okay. So dekat sini kita nak gambarkan ni dan kita nampaklah kita punya klien yang besar siapa. Okey, dan untuk contribution dari country, sales contribution dalam bentuk nilai atau value dalam dollar sign, so kita buat dalam bentuk bar chart macam ni. Okey, untuk yang the first one, iaitu yang ini, so saya akan buat apa? Saya akan hilangkan sebelah kiri ataupun exit sebelah kiri, so klik dan delete. Ataupun klik pada tanda plus axis ya, axis mana yang vertical axis kita off, so dia hilang. Okey, dan satu lagi grid line yang garisan-garisan tepi ni ataupun belakang chart ni, grid line saya off kan, saya tak nak. Okey, kemudian saya nak tengok sini ada data. So kat sini kalau kita ada data nama ni pun tapi kita tak ada data dia, iaitu kita boleh pergi ke data label dan saya ambil outside end. Kita dapat kat sini. Dan data ni kecil, besar sangat. So klik data label ni. Saya klik pada data, so dia akan highlight semua, dan saya gunakan home decrease font size macam tu. Okey, dan saya formatkan warna, chart design, colors, dan saya pilih monochromatic palette 6 yang warna hijau, ataupun dekat bawah ni ada je warna hijau lain lagi satu ya. Okey, saya ambil yang tu. Okey, tapi saya nak highlightkan Smith, jadi saya double click Smith ni. Okay, double click, so dia akan keluar satu pane dekat sebelah kanan, nama dia format data point. So dekat situ saya akan ambil, dia ada 3 dekat sini, 3 ikon. So kita ambil ikon yang fill and line,
dan saya akan pergi ke solid color untuk fill dan saya akan pilih warna merah ni, automatik dia keluarlah warna merah. Okey, tapi saya tengok yang bar ni dia macam kecil sangat. Jadi saya nak besarkan, gemukkan yang saiz bar ni. Saya pergi yang hujung sekali. So dekat sini ada gap width. Ni 219 by default. So saya akan letakkan dia 100%. 100. Enter. So dia besar macam tu. Okay, kalau nak besar lagi 150. Okay. Turun lagi jadi 50%. 50%. So dia jadi macam ni. Kalau 100 tadi 200 lebih. Jadi macam tu. So 100. Okay, 100. Jadi besar sikit. So lagi kurang lagi 50% ataupun type di sini 50%. So dia makin lebar lah. Okay, untuk ini adalah kita punya chart title. So saya memang nak chart title ni saya letak tepi dan saya akan ubahkan dia chart title ni. Okay, sales rep performance. Kita type di dalam tu sales rep performance. Okay, dan saya nak tambahkan bahagian bawah ni ada extra text. Okay, so saya pergi ke insert dan masukkan text box. Okay, klik je dalam ni dan typekan sini. Okay, sales consistently. Exit other sales rep. In total sales. Over 4 years. Okay. Finish. Saya akan kecilkan dia supaya dia muat kat situ. Dan seperti biasa gunakan home untuk editing. Anda italickan dia dan kecilkan tulisan tu supaya dia macam just macam nampak macam notes macam tu. Okay, saya letakkan sini. Saya boldkan dia punya chart title macam tu.